untuk shot tu sobir kalimah sobir. Untuk shot tu dia punya tangkai halus ni tak perlu bagi nampak. 45 darjah. Titik yang dipanjangkan. Sini buat 70 balik. Terus ke bawah. Yang ni dia kena lebih panjang daripada bar alif yang di depan ni. Baru cantik. Sini biar satu lebih. Lepas tu barulah buat satu titik pula untuk rumah bar. Untuk kita buat bar alif. Okey. Kena untuk rikaah ni nak cantik ni jaga hak ni berdawai. Jaga hak panjang ni. Mendatar bila ada dua, hak first panjang, hak yang second pendek. Bukan kita pendekkan yang ni, makna kita panjangkan yang ni. Then untuk kalimah sobir ni satu lagi kecondongan bar dengan ra tu bidayah bar tu. Harf ni buat terlalu condong. Dah macam 45. Buat 70 je, relax je. Turun mata pen, turun mata pen je. Terus tolak ke depan. Okey.